Episod kali ini memaparkan double standard yang berlaku dalam penguatkuasaan undang-undang oleh Majlis Bandaraya ataupun Perbandaran yang berlaku di Malaysia. Episod ini mengandungi 3 video. Video pertama ialah mengenai MBSJ merobohkan gerai peniaga-peniaga Melayu di Puchong Permai tahun lalu. Video kedua ialah mengenai seorang brother memarahi seorang lelaki Rohingya yang berniaga di depan pasar raya. Manakala video ketiga ialah pasar malam juru yang penuh dengan peniaga-peniaga Bangladesh. Kita memang menyokong penuh perobohan gerai-gerai di Puchong Permai kerana mereka melanggar undang-undang dan membawa risiko keselamatan terhadap orang awam. Tetapi, kita hairan kenapa seolah-olah tiada tindakan diambil terhadap warga asing yang berniaga. Selamat menonton. Beda kedai di ni sekarang dekat Caltech sebelah Caltech. Habis bakal diroboh semua. Kios-kiosnya habis. Habis Melayu dah habis. Selamat tinggal tempat. Okey. Ini kedai di. Adik Melaya, selamat Melaya. Assalamualaikum, saudara. Okey, tadi saya baru selesai buat live dekat Puchong Permai di mana adanya aktiviti perobohan bagi kawasan tertentu di kawasan Puchong Permai. Okey. Sebelum benda ni jadi isu perkauman, isu kononnya Majlis Bandaraya Subang Jaya ni nak tutup bisnes orang Melayu ke apa ni, aku terang kepada korang apa yang berlaku sebenarnya. Okey. So, tapak itu yang berlakunya perubahan hari ini, di mana tapak perniagaan itu dan terutamanya Yuska yang telah dirobohkan hari ini, di bawahnya ialah laluan pipe gas Petronas. Kita recall balik setahun lepas apa yang berlaku di Putra Heights bila mana berlakunya penggalian dan mengakibatkan kebocoran gas dan meletup, meledak. Faham? Okay. So inilah yang kita nak elakkan daripada terus berlaku. Dan sebenarnya ramai yang bertanyakan dalam live aku tu, tanya apa tindakan? Sebenarnya tak. Sebenarnya usaha untuk merobohkan sepanjang laluan itu daripada laluan pipe gas tu ataupun di bawah tiang laluan tiang elektrik tu apa semua tu dah diusahakan hampir 10 tahun yang lepas lagi. Cuma bila ia ni melibatkan kes mahkamah, ianya perlulah mengikut kepada perintah mahkamah. Okey. So tuan-tuan dan puan, our concern is kita sebagai penduduk Puchong lah, aku sebagai penduduk Puchong, aku menetap di Puchong Prima juga. Our concern is dekat situ ialah laluan pipe gas dan juga tiang elektrik yang kalau ikut pada law memang tak boleh ada wujudnya sebarang binaan berlaku di kawasan itu. Tak boleh. So dan aku difahamkan juga bancaan telah dibuat. Kita bertanyakan kepada penduduk setempat apakah baik sekiranya tapak yang dikosongkan seperti kedai Tom Yam ke apa tu semua tu, tapak Yuska tu dikosongkan dan digantikan kepada tapak parking. So kita mendapat persetujuan ramai di kalangan penduduk sebab dekat situ memang kawasannya sesak dengan kereta. Sampai kadang ada yang parking atas divider. Okay. So tuan-tuan dan puan, apa yang kita cuba sampaikan ialah Kerajaan Negeri Selangor melalui Majlis Bandaraya Subang Jaya telah menjalankan tugas mereka dengan sebaiknya untuk memastikan keselamatan terutamanya kepada penduduk Puchong Permai dan juga kebersihan, sebab kebersihan ni pun agak sensitif bila mana hasil sisa makanan yang mereka meniagakan, sisa buangan lah dibuang ke longkang dan mengakibatnya longkangnya sumbat, berbau dan itulah yang menjadi keluh kesah kepada penduduk setempat. So harapnya kau ada pemahaman betul, jangan sebarkan perkara yang tidak betul. Kau berapa tempat kau nak buka, kau tutup sekarang?
Tutup sekarang. Tutup. Weh, tutup sekarang. Angkat keluar. Pergi sana depan. You tak faham bahasa kau cakap tutup. Tutup, angkat balik. Faham? Orang mau menega durian sini sekejap pun saya tak nak kasih. Balik. Ni depan saya tak nak tahun lepas aku menega durian kena halau macam sampah dengan puak-puak di BKL. Ni apa ni? Ni. Hei, cepat sikit boleh ya? Sana tempat korang nak buka, sini nak buka, dalam saya tak nak buka lah. Pecah juga mungkin kau ni. Cepat sikit lah. Panjang. Lu cakap sama si tenam ya, jangan siapa-siapa kasih pandai-pandai kasih sewa sini tapak Dah tak dapat tapak, saya dapat siapa kasih dia sewa tapak sini dia tahulah. Gantuk dia bagi sewa. Saya cakap, saya menega durian pun kena halau. Balik. Balik. Ni tempat aku menega durian pun tak lepas, kau nak menega tak ada. Ini boleh bersewa. Durian aku menega tahun lepas pun kena halau. Kasih halau lah. Balik. Lu tak tanya orang mau menega durian mana? Sana duduk. Ada menega sini ke? Lu satu orang saja banyak berani yo. Kalau tak ada berani lu ada buka sini ke? Bukalah. Saya cakap. Sekarang saya panggil lu tutup apa lu mau cakap? Saya tutup lah. Tutuplah. Kalau Malaysia ni tak ada undang-undang, lama dah kesapu lah ada orang ni. Ini lagi kau keterisan ni. Lagi kau keterisan. Bukan cakap apa rasuah. Inilah keterisan. Cukai semua tak dapat kerajaan, dia orang sapu kau. Inilah keterisan orang panggil. Minyak masak apa semua, beras. Lagi puak-puak Rohingya ni ada lagi, itulah keterisan tak dapat habis. Tak guna kalau ada pemimpin tahu apa keterisan sana ini. Yang kecil kau tak nampak, habislah. 1 jam lagi saya mari, lu tak pukul, siap lah baik. Ni mi orang, saya gentle sama you berani mi orang, you buka sana. You jangan buka sini. Pergi, angkat you punya sayur sekarang. You buka sana, tak apa. Saya kasih lu customer semua kau. Pergi buka sana. Pergilah buka sana, saya tak mau buka sana. Dah bang, jalan. Angkat cepat barang cepat. Apa tunggu troli? Besok satu kali lagi lu buka sini, lu tahulah lu punya nasib. Terfaham tak? Mau buka pergi sana. Pintu naik sana, lu buka sana. Kalau lu banyak berani ni orang. Saya sekarang berada di Bangladesh.
Semua Bangladesh pandai cakap Melayu. Semua Bangladesh pandai cakap Melayu di sini. Semua Bangladesh tengok. Semua Bangladesh pandai cakap Melayu. Ya. Semua Bangla. Saya satu juga Malaysia punya. Dia masuk. Boleh kah? Boleh kah? Hah? Saya tangkap lu nanti baru tahu. Nah, itu saya pegang sakit kan. Yuk kencing sini orang tahu kah? Ini taruh kencing lah. Butuh yuk cakap tara kencing. Taruh kencing. Ini macam yuk kerja kah? Kasih orang Malaysia makan. Hah? Kita makan main Hah? taruh kencing. Yuk punya kota sana tara masuk itu air kah? Hah? Yuk punya kota itu yuk punya itu konek tara masuk sana kah? Hah? Yuk ada otak kah tara otak? Hah? Hei, you Muslim kah bukan? Ini macam boleh bikin? Itu air tarak tahu kencing lah. Islam. Itu you punya sana bakso lagi sana taruh saya boleh? Itu Islam, itu air. Boleh betul kah? Itu ada berapa galen? Itu Islam itu ada berapa galen? Saya tanya you. Ada berapa galen itu you cakap sama saya? You cakap, boleh kata boleh Islam bikin ini macam? Boleh kata boleh? Hah? Boleh kata boleh? Saya nampak you satu kali lagi ya. You siap. Ini video saya kasih hantar sama you.